Video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk meletakkan sedikit elemen grafik, iaitu kita akan letakkan border di bahagian sini. Di bahagian kiri kanan ni kita akan letakkan border, dan juga kita akan letakkan sedikit grafik di sini. Kita akan gunakan Adobe Photoshop, dan seperti mana yang kita tahu, lebar kita punya website ni adalah 800 pixel. Kita boleh check dia dekat sini. Kita tengok kat sini 800 dia punya kelebaran dia, dan ketinggian dia 153. Tapi kat sini dekat Photoshop ni kita buat dokumen kita, kelebaran dia kita tetapkan kepada 800. Manakala tinggi dia kita lebihkan sikit, iaitu 400. Kemudian kita tekan OK di sini. Okey, langkah pertama pergi ke rectangle tool di sini. Klik di sini, kita akan buat satu kotak kecil di sini. Okey, klik drag sampai ke hujung, kemudian lepaskan dia. Kemudian kita letakkan apa-apa style di sini. Okey, kalau anda tak dapat nampak style yang seperti ini, sebab style-style ini telah dibahagikan kepada beberapa bahagian. Ini adalah style-stylenya. So, untuk style yang tadi tu, untuk style yang seperti ini, nama stylenya adalah Text Effect 2. Okey. Ini adalah stylenya. So, pergi ke sini. Kemudian klik di sini. Kemudian klik pada efek ini sebagai contoh. Kalau tak pun anda boleh pilih mana-mana style yang ada kat sini yang anda rasakan cantik dan mengikut cita rasa anda lah. Kalau tak pun anda boleh pilih pada style yang lain. Contohnya text effect di sini. Dan klik OK. Kemudian ini adalah efek-efek yang lain. Kalau saya klik kat sini macam ni, dia akan bertukar macam tu lah. Ini sebagai contoh. Tapi kat sini saya akan gunakan text effect tu ni. Saya akan gunakan yang ni lah sebagai contoh. Okey. Selepas tu garisan ni kita akan letakkan di bawah juga. Pergi ke bahagian layer ni. Klik kanan. Kemudian duplicate layer. Tekan OK di sini. Kemudian klik tanpa lepas dan drag ke bawah. Kita tekan shift supaya dia tak bergerak ke kiri kanan. Okey, sehingga ke bawah sini. Okey, anda boleh juga gunakan arrow button pada keyboard anda dengan menekan ke bawah, ke kiri ataupun ke kanan. Okey, selepas tu saya akan letakkan satu lagi kotak di sini. Okey, klik, drag sehingga ke ujung. Okey, kemudian saya akan letakkan style yang lain. Saya akan gunakan style button di sini. Okey, saya akan pilih style yang ini sebagai contoh. Ataupun saya akan gunakan style yang okey, saya akan gunakan style yang inilah sebagai contoh. Okey, kalau anda nak besarkan dia punya view dia, klik di sini. Kemudian klik pada bahagian yang kita nak besarkan ni. Okey, kat sini kita dapat tengok dia tak sampai ke hujung. Jadi kita boleh klik tanpa lepas dan tarik ke tepi. Okey, selepas tu kita klik di sini balik untuk kecilkan view dia. Tekan bersama dengan alternate button pada keyboard untuk kecilkan view dia. Okey. Kemudian kalau rasa dah berpuas hati, okey, ini adalah langkah yang paling penting. Kita akan gunakan tools di sini pada bahagian crop ni. Klik lama sikit supaya dia keluar slice tool di sini. Klik pada slice tool. Okey, kita akan potong kepada beberapa bahagian, dan kemudian potongan-potongan ini ataupun slicing ini kita akan jadikan dia bahagian atas dan juga bahagian bawah nanti. Tak apa, anda tengok dulu apa benda yang saya nak tunjukkan. Okey, anda klik di sini. Klik pada hujung ni. Okey, klik tanpa lepas, drag sampai ke hujung sini. Okey. Kat sini saya akan besarkan dia. Saya nak tunjukkan dia punya garisan ni pastikan sampai di sini. Sampai di sini.
Okey, kemudian saya akan kecilkan balik. Klik di sini actual pixel. Kemudian saya sambung lagi slice tool ni. Saya klik di sini. Kemudian tarik sehingga bahagian ini. Okey. Kemudian lakukan langkah yang sama lagi. Klik di sini. Tarik sehingga bahagian bawah sini. Okey. Lepas tu lakukan langkah yang sama. Klik di sini. Kemudian tarik sehingga ke hujung sini. Okey. Kemudian besarkan sikit di sini. Okey, kita lihat kat sini. Pergi ke slicing tools ni balik. Klik di sini. Dan kemudian tarik hingga ke hujung. Dan lepaskan dia. Sekarang kita pergi ke zoom ni. Klik alternate untuk kita kecilkan view. Okay, selepas itu pergi ke file. Kena pergi ke save for the web and devices. Okay, lepas tu di sini boleh pilih sama ada PNG24 ataupun kita akan gunakan JPEG High lah kat sini. Kita tengok. Okay, selepas itu klik save di sini. Klik save. Kemudian letakkan pada desktop. Letakkan apa-apa juga nama yang bersesuaian. Sebagai contoh saya letakkan sini BG untuk background. So saya klik save di sini. Pada bahagian desktop ni, okay, akan ada satu file image. File image ni adalah file yang telah dibuat oleh Photoshop tadi. Photoshop tadi telah create satu file, satu folder image di sini. Kemudian kat dalamnya ada grafik-grafik yang telah di slice tadi. Image-image ni semua kita akan letakkan pada kita punya website. Jadi kita kena select all di sini, klik dan drag semua sekali. Kemudian Ctrl C untuk copy. Kemudian pergi ke folder website kita. Kemudian masukkan ke dalam folder image ni. Kemudian kita tekan Ctrl V untuk pastekan dia. Okay, selepas tu kita buka kita punya file index. Kita buka dengan front page untuk kita buat editing. Okey, yang pertama sekali kita akan letakkan satu line warna kuning tadi tu di bahagian sini. Jadinya kita klik di sini. Kita enter 2-3 kali untuk turunkan dia. Kemudian letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan satu row di sini, insert row. Okey. Kemudian kita buangkan garisan ni. Kita buangkan kotak ni. Dengan cara pergi ke eraser tools ni. Klik, kemudian klik dan drag sehingga ke garisan ni. Okey, lakukan juga untuk yang belah kanan ni. Klik dan drag sehingga ke garisan. Okey, selepas tu klik di sini balik. Kemudian klik pada bahagian table ni, bahagian kotak ni, klik di sini. Kemudian klik di sini insert picture from. Okey, kemudian kita masukkan BG1. Okey, ini adalah hasilnya. Kita akan letakkan image ini. Jadi lakukan langkah yang sama. Kita perlu letakkan satu lagi kotak ataupun table di sini. Okey. Klik di sini insert row. Kemudian lakukan langkah yang sama. Eraser. Klik dan drag ke kiri. Klik dan drag ke kanan hingga ke garisan tu. Kemudian klik di sini eraser tool. Kemudian klik pada dalam table ni. Kemudian pergi ke insert picture. Kemudian masukkan ni BG02 ni. Okey. Selepas tu kita akan masukkan image yang ini Kita akan masukkan image yang ni. Jadikan bahagian ini sebagai border kiri kanan Caranya kita klik pada bahagian ini. Okey. So nanti dekat sini ada blinking macam ni. So, klik kanan. Pergi ke table properties. Kemudian use background picture di sini. Klik di sini. Kemudian pergi ke browse.
Kemudian ambil gambar yang tadi tu. Letakkan ke icon di sini supaya senang kita nampak. Masukkan ni. Okey, kemudian klik OK di sini. So, kita dapat lihat kat sini kita punya border kiri kanan. Kemudian bahagian dalam ni, bahagian sel dalam ni, kita klik di sini, kemudian klik kanan, kemudian pergi ke cell properties. Kemudian background color ni kita letakkan dia sebagai automatic. Okey, kemudian kita applykan dia. Kemudian kita klik OK. Okey, bahagian dalam ni kalau kita rasakan kita nak letakkan warna lain boleh juga kita letakkan sebagai contoh di sini. Kita klik ke table properties. Contohlah katakan saya nak letak warna grey kat sini. Klik apply. Kemudian nanti akan menjadi warna seperti inilah. Okey. Kita letakkan balik kepada automatic lah. Apply, kemudian OK. Pada bahagian bawah ni sama juga, kita akan letakkan grafik yang tadi tu. Cuma kita perlu delete bahagian yang ini. Cara yang sama, kita bawakan cursor ni ke bahagian tepi ni perlahan sehingga ada tanda anak panah hitam yang macam ni. Okay, kemudian klik dan kemudian pergi ke sini cut Okey, selepas tu kita kecilkan bahagian ini. Klik di sini dan tarik ke atas untuk kecilkan dia. Sama juga untuk ni. Klik dan tarik ke atas untuk kecilkan dia. Kemudian kita deletekan garisan kiri dan kanan ni. Pergi ke eraser di sini. Klik dan tarik ke bahagian garisan ni. Sama juga klik dan tarik ke bahagian garisan ni. Okay, kemudian pergi ke klik di sini balik eraser tool ni. Kemudian pergi ke sini insert picture from file. Okay, pergi ke BG04 ni. Kemudian insert picture lagi. Kemudian masukkan BG05 pula. Inilah hasil penambahan grafik yang telah kita buat. Grafik ini adalah mengikut kreativiti anda. So, grafik-grafik yang seperti ini kita perlu buatnya pada Adobe Photoshop. Kemudian buatkan slice tool, iaitu kita potongkan kepada beberapa bahagian. Kemudian barulah kita pergi ke front page kita dan kita masukkan grafik-grafik yang telah kita potong-potongkan tadi. Okay, kemudian kita boleh lihat previewnya di sini. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita savekan file HTML kita ni. Lepas itu kita boleh cuba uploadkan file ini. Dan kita berjumpa dalam tutorial yang berikutnya untuk uploadkan kita punya file yang kita dah buat ni.